up. Alamak. Okay guys, Assalamualaikum dan sedang menonton Awi Vlog Channel. Okay guys, so macam tajuk korang tengok, hari ni aku nak ride guys. So ride pergi ke Genting Highland guys. So pergi ke Thailand, aku bawa SOM lah. Sebabnya nak bawa LC, line masih panas lagi guys. Line masih panas. So kita bawa motor abah-abah je dulu. Okay. So sorry kalau ada bunyi angin, sebab aku terpaksa buka visor, sebab visor aku tinted. So keadaan sekarang ni gelap. Aku pakai visor memang gelap gila, tak nampak. So berbahaya. So jadi bila aku buka visor ni akan ada bunyi angin sikit lah. Okay. So sekarang ni macam kau tengok depan ni Tol Gombak. Hari ni pada hari Jumaat weekend pertama selepas diisytiharkan boleh rentas negeri. So for sure ramai yang dah plan nak balik kampung, especially kalau Tol Gombak ni lah Pantai Timur lah, set kita jangan pecah. Okay. So pada korang yang balik kampung ke, ride ke kan, jaga SOP dan jaga keselamatan undang-undang jalan raya. Okay. So first ride aku memang aku pilih Genting je, sebab Genting ni antara tempat yang hampir dekat dengan rumah aku guys. So itu satu hal. Yang kedua, dia tempat sejuk. Aku ni guys, aku lebih prefer tempat sejuk kan. Sebab yelah macam korang tahu, dekat Malaysia ni nak cari tempat sejuk punyalah rare. Jadi bila ada tempat sejuk ni, memang aku akan pergilah. Sebab memang tak jauh guys. Rumah aku tu tak jauh daripada MR2. Keluar pada MR2, kiri terus exit ke Tol Gombak. So kalau mini ride tu, orang kata mini ride lah, memang Genting lah pilihan aku. Okay, so sekarang ni pukul 8.36. Ikutkan berkumpul dekat BSP Karak pada 8.30. Aku dah kelewatan 6 minit. Tapi tak ramai pun hari ni. Hari ni just 4 orang je untuk permulaan. Sebab ada yang kawan-kawan aku dia spend time dengan family lah. Okay, so sekarang ni ikutkan ride ni unplanned. Memang terus gerak je, last minute plan. Nak ride ni memang tak dapat lah. Penuh ramai guys kat Tol Gombak ni. Tol Gombak pula, dekat BSP ni. Ui gila ramai. Mana ni, tak Melayu lah kalau tak sidai. Sampai pun. Okay guys, so sekarang ni nak start perjalanan ke Genting. Ramai gila guys dekat BSP tu guys. Macam aku cakap lah, first week kan, selepas boleh rentas negeri, so confirm ramai pagian ni. Banyak berada big bike lah. Tu dia. So lori pun boleh tahan banyak ni. So kena berhati-hati lah, kena stay alert lah. Aku dapat info yang kata dekat atas kalau ramai sangat motor dia tak bagi naik. Tapi aku tak sure lah guys. Sebab tu aku nak try ni. Kalau ada rezeki boleh lah naik sampai atas. Gelap siap visor nampak pula aku.
Jadi guys, selamat datang ke Genting Island. Gila. Gila bhai, rasa seronok betul lah. Sekian lama. Woo! Badan berat guys, nak naik. Hai, Alpisang. Bondo terkejut aku. Janganlah slow-slow. Kecut kita. Allah. Laju-laju lah semua. Gila lah. Aku ni gayat sikit guys. Corner ni tak tahu lah. Sebab aku pernah sekali accident masa datang corner. Jadi accident tu sampai sekarang buat aku trauma. Dia buat aku macam asyik rasa macam overshoot je. Padahal dah okey lah. Angle semua dah cantik, dah ambil lah. Tiba-tiba tengah corner, tiba-tiba macam turn off ke. Alamak. Oh, sejuk, nice. Cuaca seperti yang aku harapkan. Sudah. Apakah ini? Jarang-jarang sini jam. Apakah ini? Kita tengok. Ada tol ke? Betul stop guys. Aku rasa dia ni betul tak bergerak ni. Ada accident ke? Alamak, kereta berpusing ni. Berpusing ke? Kereta berpusing guys. Dan kebanyakan orang yang naik ni semua laju lah. Berlumba. Okey, mesin mah. Jadi kena beringat guys. Beringat. So pada korang yang kalau first time naik Genting ni, make sure kalau korang naik motor lah, korang stay je lane kiri guys. Sebab especially time malam, hujung minggu, aku pernah tengah bawa macam ni, tiba-tiba ada sekumpulan racing. Memang diorang makan jalan guys. Kalau tak tahulah, kalau dia nak langgar tu dia tak langgar kan, walaupun kita dah duduk dekat tepi jalan ni. Memang dia corner makan luang guys. Dan bukan sebiji, hampir 10 ke 15 biji. Kata lagi. Ini dia kawan-kawan. Laju Saya tangkap tu. Saya kira apa di
Pergilah mamak. Sebab dia kata dia naik atas kan. Tu member aku guys, dia bawa ambil MT-07. Aku ingat nanti aku nak review MT-07 tu, macam menarik. Bunyi dia macam ala-ala Bugatti lah. Memang sedap lah naik genting bawa motor 500cc ke atas. Apa nak takut, pulas je. Sana. Dekat pintu guard nombor 2. Dah guys, so sekarang kita reda. Kita try dulu. Tak boleh naik lah guys. Tapi member aku seko dah lepas lah naik atas. Tak pacita. Weh, macam mana Rai boleh lepas? Dia seorang kot. Kita pergi alasan Tipico lah kot. Aku rasa dia seorang. So betul lah seperti aku sangka kan, memang motor tak boleh naik. Aku tak tahu kenapa. Dan aku ada dengar juga pasal yang kes yang apa, diorang ada grup motor lah, masa aku tak tahu hari bila, diorang rem-rem kat atas. So ada report, jadi motor tak boleh naik. So tengoklah guys, orang lain buat perangai, orang lain pula yang kena. Rem-rem sana sini tak bertempat. Lalas makan lala putih mata guys. So ingatlah ya, kita main motor ni janganlah buat masalah. Dah bagi rentan negeri ni elok-elok lah.